Dia tekan mikir. Nak pergi kena. Okey, hari ni kita dekat area arah Damansara. Okey, dekat sini memang kawasan elit. Memang kawasan memang super elit punya orang. Sebab yang keluar tadi kereta semua ada rencana. Tak tahulah kan kerja apa. Okey, untuk dekat rumah ni owner call saya. Mungkin dia tengok video saya. Mungkin dia tengok saya punya iklan, dia tengok saya punya kerja, dia tengok saya punya video. So dia call saya untuk check dia punya wiring, masalah wiring dan keadaan wiring rumah ni. Okey, macam kita tengok dekat sini. Okey, wiring rumah ni saya rasa bukan dia tak murah ni. Ni mahal juga ni. Puluh-puluh ribu ataupun 80 pergi ke 100 juga ni. Okey. Untuk DB ini rumah ni ada 2 DB 2 DB, 1 DB atas, 1 ni main DB. Okey, lagi satu akan datang dekat DB dekat tingkat paling atas. Yang kabel tadi tu yang terkeluar dia. Kabel keluar tu owner suruh saya check sama ada dia tapping daripada main ataupun daripada ni main ataupun daripada ni lah. So saya nak kena tengok itu, nak kena tunggu kontraktor pasang dulu ataupun nak kena tanya kontraktor dia pasang dekat mana. Okey, sebab saya tengok tu kabel 6mm tu. Okey. Okey, untuk yang ini ni kau tengok video dulu. Untuk yang ini, kalau kita tengok dekat sini, MCCB ni, biasa kalau rumah macam ni, dengan keadaan keluasan macam ni, MCCB ni mesti ada di setiap DB. Tapi, tak tahulah kenapa letak satu. Kalau nak stay satu pun tak apa, boleh juga. Setiap orang dia ada dia punya skill ataupun mungkin dia ada persetujuan dengan owner ni ke, saya tak tahu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nampak dia pakai tape. Kalau boleh, itu pun dia tak ada apa pun sebenarnya, tapi nampak macam tak berapa nak kemas lah. Okey. Tape tu nampak tu dia untuk apa? Dia kenapa dia buat? Dia untuk nak buat macam ni, macam apa? Angkat tu nak tutup dia punya kabel lah. Maknanya kabel rapat lah. Dia kalau kabel rapat tak perlu pakai benda tu, betul? Betul. Dia buat kabel lah. Dia buat kabel lah. Okey. Lepas tu dia kena pakai yang tu lah, apa nama tu? Yang color tripping tu. Insulated angkat. Baru profesional lah. Sebab rumah ni difahamkan baru renovation ke macam mana dia? Okey, untuk rumah ni difahamkan tadi berapa? Okey. Tadi maklumat yang kita dapat, usia wiring ni baru usia masuk setahun baru. Bila dah setahun pun dah ada masalah macam ni. Okey. So kalau kita tarik wiring baru, kita pakai ni dua lah. Kita asingkan lighting, kita asingkan lighting dengan power. Tapi kenapa dia tak asingkan? So mungkin masa nak buat tu dia dah terkeliru lah. Kalau tengok dekat sini nombor pun ada, tapi tak come out dengan semua nombor. Biasa kalau ni kena letak semua nombor. Tapi ni kalau katakan kita complain pun, kita nak suruh kontraktor buat balik apa nombor-nombor semua, menangis. Okey, kalau kita tengok ni neutral dia daripada incoming TMB ni, dia pakai yang berapa M je tu. Ini kena pakai besar lagi lah. Tak apa, cukup lah ni. Risau sebab neutral, dia nak support arus balik kan, AC kan. So kalau boleh tukar yang besar sikit. Okey. Ini main switch dia pakai 40A. Itu ke mana tu? Ini main switch ni ke atas. Tak tahu lah, nanti kita check lah. Okey. Betul. Main switch ni pergi ke atas. Main switch pergi ke atas. Okey. So ni adalah red, yellow, blue. Okey, yang ni neutral dia buat macam sistem biasa, basic punya sistem. Okey, so tak ada hal lah, cuma number tu tak penuh. Okey. So kat sini kita tengok macam kabel mega semua. Tak tahulah. Boleh tarik tak kabel? Tarik sikit. Okey, lonus sekejap. Lonus. Macam platinum kabel pun ada. Nampak
platinum cable dia macam Kau boleh zoom tak? boleh. Kau tarik zoom sikit platinum cable apa benda tu. Kan? Ni lah. Ya, nampak tulisan lah. Tengok apa jenis tu. Platinum. Platinum 2.5. Boleh zoom tak? Boleh. Handphone kau. Nak cahaya. Boleh. Boleh. Dah nampak. Cantik. Cantik. Nampak Lain. platinum cable. So dekat sini pun kalau kita tengok warna kuning nampak ni. Platinum. Kuning nampak. Okey, betul lah pun platinum cable kak. Mana dia pakai semua tu platinum cable ke atau macam mana? Kejap. Tadi nampak macam ada mega dekat atas tu, mega tu. Oh, atau mega pula. Bawah platinum cable lah. Tak apa, tengok dulu. Sekejap Allah Akbar. Nanti kita tengok atas juga lah, kita tengok bawah dulu. Kita tengok secara visual dulu, nanti kita buat testing. Satu-satu ni. Tengok secara random boleh. Kalau rasa tak ada yang kau nampak je lah. Okay, ni boleh nampak je tak apa. Dia menggunakan platinum cable. Platinum cable lah. Okay, Mana majoriti sini digunakan platinum cable lah. Platinum cable. Dekat atas nampak macam mega. Okey, tak apa, atas ni kita buka. Kita buka ni dulu. Okey, nampak platinum cable. Platinum cable lah. Betul. Okey, zoom sikit nanti. Okey, sekarang ni kita tadi kita first kita masuk apa yang kita nampak? Apa masalah yang kita nampak? Okey, first yang kita masuk, kita datang sini, owner panggil kita kat sini pun sebab ESCB ni tak trip. Okey. Berapa nilai ESCB dia? ESCB ni okey, yang ni yang saya suka ni. ESCB dia pakai 0.3. Patutnya kalau dah bercampur macam ni, cahaya dengan power kena pakai 0.03. Ni kenapa pakai 0.3 ni? Biasa kalau yang pakai 0.3 ni tak tahu, mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah ataupun dia dah tahu akan datang ada masalah. Okey, apa yang sepatutnya yang kita kena letak nilai dia? Okey, yang kita kena letak nilai dia sepatutnya kalau dah bercampur, kalau kita tengok kat sini C6, okey, C20. Dia bagi kualiti je. C20 mesti ada. Okey, C20 kena pakai 0.03 tapi dia pakai 0.3. Okey, bermakna orang yang pasang ni dia tahu. Dia pasang ni mungkin tak betul. Okey, minta maaf saya cakap. Okey, tak betul dan dia tahu. Sebab saya cek dia mungkin ST nya. Kalau ikut buku ST, Loop ni. So 0.03 lah, kelengkapan radas, perkakas dan pegangan tangan di permukaan 0.03. Okey, yang ni pun lain. 0.01 ni sangat sensitif, ni motor heater. Selain daripada pemasangan dan ini adalah lita cahaya, kipas pencahayan. Lepas tu yang ni 0.03 ni lita soket ali keluar. Okey, tekan ESCB dulu. Jawab. Saya buat video dah. Okey. ESCB tak ada. Jadi you check. Saya check je. ESCB tak ada. Trip tak? Boleh trip. Sekali tekan sekali je. Tak boleh. Okey, jadi Mungkin dekat soket dia trip kot. ESCB jam. Tak tahulah ESCB jam ke connector, kita belum check lagi secara overall, tapi saya akan check pakai socket tester. Situ pakai apa? 300. Nampak ni? Kita pakai socket tester 300 kan. Kalau pakai 150 tak boleh trip. Betul? Betul. Ni kita pakai 300. Kita test socket dia. Ini. Okey. Sini kita pakai socket tester, tengok tiga lampu menyala. Connection okey, tak ada masalah. Tapi tak boleh trip. Tak selamat. Tak boleh trip. Ini kalau ada short dalam rumah, kena habis. Nampak? Tak boleh trip. Okey. Tak apa, nanti kita akan check yang selanjutnya lah. Nanti kita mungkin kena buat installation semua sebab rumah ni ada banyak short Banyak short. Lepas tu ada satu lagi water heater. Water heater dah api, neutral dah api. Neutral dah api. Okey, nanti itu kita akan check juga. Water heater tu kena pada api lah. Okey. Nanti next kita akan tunjuk. Ini kita tunjuk main saja dulu. Ini terus terang gagal ni. Feel. Tak ada earth itu memang tak ada earth kan? Tak ada earth. Dia sambungkan ada tapi kenapa Dia tak ada boleh trip? tapi kenapa tak boleh trip? Itu dia. Okey, tak apa, nanti sebab you ada ni lagi, you tukarlah tengok macam mana. You tengok dua correction. Jadi difahamkan ada kontraktor
yang asal buat wiring rumah buat wiring untuk rumah ni. Dan dia datang tadi. Dia datang tukar Kau cerita pasal ECB tu sepatutnya kena pakai ikut 63M, tapi sebab yang ECB tu kita punya, dia pakai, dia buat 300, kita tak bagi pasang sebab tak ikut spek. Lepas tu cerita juga 30 ni sepatutnya untuk soket kuasa saja, tapi dia cover untuk cahaya kali. Cerita yang semua boleh. Boleh. Aku nak kau cerita. Lepas tu tadi tu tunjuk mana yang trip tu. Yang ni. Okey Alif mak. Okey Alif, nanti Alif terangkan apa masalah itu. Nanti ni. Boleh tak? Okay. Kau cerita. Cuba cakap. Okey, tadi kontraktor dipahamkan ada kontraktor datang, okey, dia tukar, dia bawa dia punya ESCB tu 0.3. Okey, bila kita check, kita tengok 0.3 ni tak boleh. Tapi sebelum dia pasang lah, kalau dah pasang kita tegur naik lah dia kan, tapi nak buat macam mana kena tegur. Betul. Okey. 0.03 kita bawa, kebetulan kita ada ini barang ni, EPS ni kita ada, kita bagi dia, kita suruh dia pasang. Okey, bila dia dah pasang, mula-mula tadi memang dia nak on, memang ada trip lah. Lepas tu boleh on sekejap, nanti dia akan trip. Okey. Biasa itu ada problem Betul. Biasa ada problem, bukan kata naik tu dia okey Kita boleh rasa dia naik tu dia berat, dia nak turun balik, dia dah mula mengesan. Sebab apa dia pakai 30? Okey, dia pakai 30 tu sebab kenapa kena pakai 30? Dia ada sebab kenapa situ kena pakai 30, kenapa situ kena pakai 100, kenapa water heater kena pakai special breaker 0.010 MA. Dia ada sebab dia dibuat dekat aturan tu. Jadi kena ikut saja. Kan tak ada masalah. Kan dekat sini bila kita tengok dia punya tadi asal dia 300 video yang kita ada video kita yang first sebelum dia tukar. Dia pakai 300 ni. Tapi sekarang kita tukar 0.3, tapi kita ada 40M saja. Okey. Jadi kita pakai 40M boleh pakai, tak ada masalah. Kan nanti bila betul-betul nanti mungkin kita akan discuss dengan owner untuk tukar yang 63M lah. Untuk ikut size dia ni. Tapi tak ada isu. Okey, bila kita pasang saja tadi dia akan ada trip. Okey, dia trip. Jadi bila kita kesan problem dia mana? Dekat sini. Dekat sini ada masalah. Yang ni kita dah tanda dah. Dah tanda dah. Tapi sekarang ni kontraktor yang buat tu yang asal tu ada kat sini. Jadi dia tengah repair. Dia tengah repair. Jadi ni video untuk kita untuk protect kita lah. Sepatut dia kena kalau DB macam ni, wiring baru, okey. Kita faham. Dulu dia cakap yang DB lama ni dia pakai 300. Okey, dulu punya kita tak usik, kita tak sentuh. Itu dulu punya cerita. Okey, maksudnya itu mungkin antara kita tak salahkan siapa. Tapi bila kita datang, tugas kita, okey, untuk kita beritahu apa yang sepatutnya kita pasang. Apa yang breaker yang sepatutnya kita pasang macam ni. Ni brand semua brand bagus, Hager ni. Okey, Hager brand bagus. Kan? Tapi dia punya tu tak ikut spek. Jadi bila tak ikut spek, dia akan ada masalah nanti. Kan? Kenapa tak boleh pakai 300? 300 ni biasa kita tengok diguna untuk kilang-kilang, industri. Kan? Sebab dia kurang sensitivity. Tapi dekat rumah dia kena ikut spek 30 untuk liter kuasa, 100 untuk liter cahaya, 10 MA untuk water heater special breaker. Ini untuk DB bawah saja dulu. Di atas kita belum sentuh lagi. Nanti kita akan huraikan. Lepas tu kabel dia pakai platinum Platinum. Okey, kabel ni saya tak ada isu sangat. Janji dia ada sirim. Okey, janji ada sirim saja. Kan dekat sini benda dah dipasang, dah dibuat. Jadi kalau ada sirim itu antara kontraktor yang renovation tu dengan owner. Dengan owner. Kita hanya beritahulah. Biasa kita pakai kabel Mega. Okey, Mega tu kita dah biasa dengan kualiti dia. Dia banyak lagi jenis kabel yang bagus. Tapi antara Mega lah kita biasa pakai. Platinum ni kalau ada sirim tak ada isu. Okey. Bila kita tak nampak keseluruhan dia, kita dah tengok kemas lah. Kita tengok daripada overall dia, bagi saya dia okey lah kan. Tapi kita belum check lagi, kita belum tengok dia ketat lagi kan, sebab kita baru sampai. Jadi nanti kita akan check lebih detail lagi. Sekarang ni kita nak settlekan problem apa yang ada kat rumah ni. Itu tugas kita dulu. Nanti kan bila kita ni, kita akan check, kemungkinan kita akan buat installation tester lah. Okey. Jadi next kita akan tunjuk. Okey, ni ingat ni video ni sebagai bukti kita checking saja.
Okay, kita nak beritahu apa masalah saja. Nanti sebab dia ada guarantee kontraktor, nanti di kontraktor dia akan repair sendiri. Tapi kita akan tengok mana tak boleh, tak bagi pakai lah. Yang ni kita punya. Yang ni kita punya, kita bagi dia. Kita settle dulu, nanti kita akan bincang balik dengan owner. Kita akan bincang balik dengan owner. Ni mungkin kau boleh ambil balik ke? Sebab nanti itu discussion yang next ni. Okey ya? Okey, terbaik. Jom. Atas pula. Sekejap. Okey, tingkat berapa ni, Liv? Okey. Sekarang ni kita dekat tingkat yang nombor 2. Tingkat nombor 3. Tingkat nombor 3. Atas ada lagi satu tingkat. Tingkat nombor 4. Okey, yang ini. Tengok. Okey, yang ni macam biasalah, dia menggunakan sistem independen. Okey, kabel yang dia pakai dekat sini kabel 16. Tu 16 tu. Tak silap saya 16. Okey lah. Okey. Lepas tu EICB dia pakai 0.01. Ambil. 0.01. Okey, dia pakai 0.01. Okey, 0.01 ni pun 0.01 ni pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau sebaiknya, kalau dah bercampur macam biasa saya cakap tadi, kalau dah bercampur sinam lighting dengan power, kena guna 0.03 juga. Okey, tapi ini pakai 0.1 pun bagi saya tak ada masalah, tapi tidak digalakkan lah. Okey, untuk dekat atas ni ada water heater. So special breaker untuk water heater tu tak ada. Okey, special breaker untuk water heater tu tak ada. Kalau tengok kabel earding dia, okey, kabel earding dia pun ada 2. Satu tu saya rasa looping. Okay, yang atas ni looping pergi di atas, yang ni main dia. Okey, so dia punya kabel neutral agak bersepah sikit lah. Mungkin yang ada nombor ni kabel yang asal. Lepas tu yang tak ada nombor ni mungkin yang dia tambah lah. Okey. Dia brand apa pakai? Dia gunakan brand macam, okey, dia gunakan brand macam sama juga. Platinum ke? Platinum. Mega kabel ada. Mega kabel ada. Ada mega kabel. Saya zoom okey, dia pakai mega kabel itu. Kita boleh nampak lah mega kabel. Okey, so yang kecil-kecil ni dia pakai platinum juga. Platinum. Lepas tu dia ada campur-campur lah. Platinum mega kabel. Okey je, benda ada sirim. Boleh je pakai, benda ada sirim. So saya tengok kabel pun tak ada masalah. Okey, yang atas ni pun kita sepatutnya kena tukar 0.03 juga. Okey, yang ni boleh tapi tak digalakkan lah sebab 0.1. Yang ni pun dia tak boleh cakap. Orang cakap 0.1 tak apa. Kau cakap based on buku. Sekarang kau cakap based on buku. Yang 0.1 ni dia general. Dia pun boleh pakai tapi dia tak spek. Itu saja. Dia patut kena buka 2. Satu 0.1, 0.3. Yang kedua 0.3 sebab ini di wiring yang difahamkan, di wiring balik. Dia kena pecahkan circuit tu. Mau cerita yang tu. Lepas tu dia kena ada RCCB watt heater. Sebab rumah ni ada 3 watt heater. Atas dia level atas dia 3 watt heater. Jadi dia kena pasang 3 watt heater RCBO. Cerita tu. Lepas tu ini yang ni sepatutnya kalau dekat yang dekat atas ni pun sama juga macam dekat bawah. Kalau dia dah bercampur circuit lighting dengan circuit power, dia kena pakai 0.03 juga. Okey, dia tak boleh pakai 0.1. Walaupun ini wiring asal, walaupun ikut design asal, tapi kalau kita dah tambah wiring baru, kita kena guna 0.03 juga. Okey, untuk yang tengok, untuk yang main switch ni, triple ni, dia kalau kita tengok dekat atas ni, outgoing, dia C10.
C10 C10 dengan C10 bukan C10. Kabel 10 dengan kabel 16, dia kalau bercampur sekali dia agak besar lah. Tengok dia dah kepak, ada terkepak sikit lah. Terkepak. Okey, ini kalau boleh kena guna sama macam bawah lah, MCCB juga. Okey, lagi macam biasalah kabel, ada separuh kabel mega. Kalau kita tengok sini kabel mega, lepas tu kat sini pun ada separuh kabel platinum juga lah. Platinum. Okey. Okey, yang kita tengok numbering ni, ini saya sangka ini mungkin yang wiring asal punya lah. Lepas tu yang tak ada numbering ni, ini wiring yang kontaktor tambah. So jadi okey, untuk dekat level sub DB nombor 2 ni, kalau kita tengok atas ni ada bilik air, ada bilik. Okey, dalam bilik air tu ada water heater. Water heater ni sepatutnya kena menggunakan ESCB 0.01. Sebab apa kena pakai 0.01? Sebab tempat tu basah. Bila tempat tu basah, 0.01 tu paling sensitif, dia akan trip lah. Okey, jadi setakat tu je. Nanti kita nak kena come out dengan insulation test, dan kita kena pergi ke tas kita dekat atas tu lah untuk check water heater kenapa ada keluar, kenapa neutral dia ada api. Okey, itu saja. Okey, ini kita nak buat apa Okey, ini kita akan sekarang ni rumah ni, dia renovation. Okey, jadi dia ada wiring yang lama dan wiring yang baru. Okey, macam ni. Okey, macam ni dia tarik baru. Betul. Dia tarik baru. Okey, kalau ikutkan aircon dia kena pakai 4mm. Kalau ikut peraturan. Okey, buka buku peraturan ni. Buka buku peraturan. Sini kita ada print tapi cuma tak bercolor lah. Okey. Tak apa. Okey, ni kita buka sebab aircon. Okey, ini yang terbaru. Dia tulis tak yang version baru ke, peraturan buku version baru ke? Version terbaru. Okey, sekarang ni okey, kita akan tengok mana kabel, mana yang 4mm ni untuk aircon. Okey, penghawa dingin untuk peraturan baru dia kena pakai 4mm. Nampak ni? Pendingin hawa, motor dan ini spare. Okey, kita yang spare ni motor, pendingin hawa, yang benda-benda yang ni dia kena guna 4mm. Okey. Soket ali keluar 2.5. Lepas tu ali keluar pun soket 2.5. Jadi saya difahamkan yang ini adalah yang tambahan. Jadi kalau tengok kat sini switch aircon dia pakai 2.5. Bukan 2.5, 1.5. 1.5. Yes. Ni lampu. Ni wire lampu ke wire apa? Ini aircon ni. Aircon. Ni? Itu lampu. Lampu, okey. Aircon nampak tu. Okey, kalau ikut kat sini, okey. Kita tunjuk sini Ini lampu, ni semua lampu Saya mati kan. Nampak ni rumah ni canggih Okey, ni saya matikan lah. Okey, lampu semua mati. Okey. Mana yang ini adalah aircon. Okey, aircon kita tengok. Dia pakai kuning nampak. Aduh. Kau tarik ni. Kau nak beri dan tengok. Okey, zoom sini. Okey. Okey, dia pakai 1.5 1.5mm. Okey, jadi kena tukar 4mm. Kan, kena tukar 4mm. Jadi ni untuk reference lah Okey, mana yang dia buat tambahan. Okey, yang existing itu tak tahulah, itu yang pemaju punya. Yang mana dia buat tambahan tu dia kena Dia kena buat balik lah. Senang cerita sebab terlampau banyak masalah rumah ni. Terlampau teruk. Okey, yang lain yang lain pula tadi itu untuk size kabel, mana dia kena ikut lah size kabel tu. Yang kedua, aku cakap tu lah. Yang kedua, mana ni cakap. Awak cakap yang kedua. Tak apa, cakap je lah. Kena pakai 10MA. Kena beritahu. Tengok okey. Yang ni dekat tandas ni, yang tandas ni sepatutnya kalau kita nampak dekat sini dengan mata kasar dia punya ni sepatutnya kena guna
breaker, special breaker lah sebab dia tempat yang basah. 0.01 10 MA punya. Ini betul-betul dapat ni. Kalau kita tengok ni pipe ni pipe air ni. Ambil kan. Oh jangan kan shot belakang. Pipe air ni. Okey. Tandas ni automatik ni. Tandas automatik. Okey, nampak. Tengok dekat sini yang ni pun berterabur. Nampak berterabur. Nanti dia akan kemaskan balik dah tengok. Kalau boleh kemaskan balik dah. Bukan apa Nanti ni memang kalau ikutkan banyak problem rumah ni. Banyak problem tak terkira ke. Nampak ni macam ni je. Ni kabel ni buatlah proper letak konektor ke, yang ni letak konektor, yang ni proper flexible. Okey, nampak ni. Nampak tak? Dia sambung macam ni. Kan ini kalau buka, kalau sambung macam ni kan, ini rumah bukan rumah yang ni rumah juta ni. Kan kalau sambung macam ni, kalau short, siapa nak jawab ni? Nampak ni Nampak ni. Kan ni nanti customer kena kemas balik lah. Okey, lepas tu yang ini ada dia pakai water heater punya tank. Jadi dia kena pakai special breaker lah. Okey, jom kita pergi bilik lain. Ini macam biasalah. Okey, yang ini sebenarnya tak boleh. Okey. Yang ni sebenarnya tak boleh Walaupun dia nak hidupkan lampu kat sini. Okey, nak hidupkan lampu kat sini, whatever, kan? Dia tak boleh ambil dekat water heater punya neutral. Kan, walaupun nak hidupkan juga. Kalau apa-apa short kat sini, lampu ni akan short juga. Kan? Jadi ni minta kena buat balik lah. Maknanya saya tak boleh nak buka semua. Kalau buka semua kan sampai pagi esok tak habis. Sampai pagi esok tak habis Banyak benda yang terjumpa. Nanti ni biar dia pasang balik lah. Nanti minta kontraktor pasang balik. Kan? Okey, tunjuk bilik air lain. Yang ni ada bilik air. Ada ada. Okey, jom. Dia cakap yang tu. Tunjukkan yang bilik air punya soket tadi. Bilik ni rumah ni agak besar juga. Okey. Ini pun macam biasa ada water heater tak buka ni. Okey, ni ada water heater. Nanti dia akan check sekali. Sebab kalau kita buka random saja. Kalau kita buka semua, macam cakap lah sampai pagi esok, kan? Akan ada problem. Nanti kita akan datang balik. Kita akan beritahu owner, kita datang untuk inspection balik. Okey, ini kena pakai waterproof punya, kena pakai 10 MA punya. Sama juga atas ni dia ada water heater jenis yang tank punya. Okey. Ini pun tak buka lagi ni. Okey, ini pun tak buka. Tak payah buka lift. Nanti kita akan check sekali lagi inspection. Sebab ini dah kira apa kita tengok ni dah kira gagal dah kira gagal. Kita pergi atas pula. Sensor. Canggih jangan main ni rumah ni 4 tingkat Mega Okey, atas ni dah satu bilik air juga. Nampak tu Okey, mana yang yang ini semua yang ada soket juga. Soket ni pun macam biasa lah, kena pakai special breaker sebab tempat yang basah. Lepas tu atas ni pun kita tak check lagi water heater dia. Kita tu ada kat situ pun dah banyak masalah sebab kita pergi sana pun itu pun sebab tas situ. Betul. Nanti dia akan betulkan dulu. Ni kalau tunggu dia betulkan ni tak tahu bila ni. Ni apa benda dalam ni? Yang ni yang dia kata ada DB tu boleh baik-baik takut ada api ni. Okey, ini kita iklan dululah. Ni satu bilik lagi. Okey. Yang ini pun kena check juga ni, kan? Ini pun kena check juga. Ini kena tak apa. Kan, Alif kena deal dengan owner balik lah. Okey, nampak ni. Ini renovation yang belum siap. Tu sebab tadi ada kabel. Ada kabel 10 mana? Ni kabel 10 tu turun sini. Betul. Yang ni 10 DB asal dekat sana. Dia pindah kat sini. Maknanya dia disambung lah kabel ni. So yang ni pun sebenarnya owner minta kita check dulu. Kita check juga. Ya. Habis kau nak check hari ni ke macam mana? Tak, bukan lain dia. Kau kena deal dengan dia weh. Dulu dia tadi datang. Sebab ini banyak benda kerja nak buat ni. Aku ingat kecil rumah dia. Mega Mato dia. Okey, Mega Mato rumah dia Mega Mato. 4 tingkat. Nampak ini belum siap lagi. Ni aircon. Ni kena check balik ni. Okey, jom kita terus pergi ke situ je. Terus straight to the point je lah. Dia lampu tak nak angkat balik. Tak apa nanti angkat. Okey. Okey, yang ni kabel dah putus, tak tahu macam mana. Okey. Okey, uncle kata tak ada pakai. Nanti tak apa. Nanti saya akan datang balik uncle.
Banyak Uncle. Okey, okey Uncle, ini kena repair tadi okey, sebab sini tadi merah sudah pergi sini. You tak boleh ambil aircon ke lampu-lampu soket-soket water heater. Okey, nanti you repair balik, nanti you tutup. Mana yang saya buka you tutup. Okey, Kalau nak pakai special breaker tu, terik tu. Kalau buat macam ni terik Uncle. Kalau Uncle nak pakai special breaker, confirm terik. Okey, ambil tangan kau jap. Kau pergi cerita kat atas tu. Dia sambung macam mana, earding tak ada. Device kau ini ada kes apa ke ni? Neutral tak ada? Neutral tak ada. Okey, neutral tak ada. Nanti Uncle akan repair Uncle Sudah repair lah. Itu lah. Kontaktor rosak. Kontaktor rosak. Uncle kata sudah okey, kontaktor rosak. Tapi earding Uncle, earding kena buat balik ya. Earding you check balik. Okey. Kontaktor rosak Uncle kata. Tak apa, nanti yang ni Uncle nanti you buat balik lah. Check balik semua, tengok. Nanti tengok balik. Earding you sambung, jangan sambung pintal. You sambung pakai kabeling. Uncle nanti next saya datang tu. You pasti check dulu. Nanti saya datang ni. Mana yang you ni? Lubang kat sini. Ini tu. Kita tak tahulah. Oh, lampu kat sana lah. Tak apa. Awak. Lampu dah, Din. Lampu kat sini. Sekejap. Kali lampu terang tu. Bukan. Lampu kita tu. Oh, dah. Okey. Okey. Dekat situ. Okey, nampak. Dia punya, kalau kita tengok kat situ kan. Kau nampak tak kat situ? Nampak dia twist je kabel tu. Dia twist macam tu je, kalau boleh twist macam tu lah. Nampak. Lepas tu dekat atas ni dengan earding putus. So saya nak minta untuk uncle ni, orang yang buat wireman ni, untuk tarikkan balik. Sebab dia pun ada, saya cerita apa semua masalah dekat dia, saya cerita. Nanti apa-apa dia buat lah. Okey. Okey, ini okey lah. Dia pakai 15M ni. Okey. Okey, sekarang ni kita dekat atas bumbung. Okey, dekat atas bumbung ni kalau kita tengok incoming pergi ke pump water heater ni. Kalau saya zoom sikit. Okey, saya zoom sikit. Nampak tak? Dekat situ ada kabel earding. Okey, yang masuk incoming ke water heater ni cuma live dengan neutral. Tapi kita tengok kat situ. Kita tengok kat situ, nampak tu. Saya zoomkan sikit. Sorry, saya sorang. Ada kabel earding tercabut. So saya rasa kalau bila kabel earding tercabut, bahayalah, memang bahayalah. Tak boleh. Nanti bahaya, kena sambung balik tu. Kena sambung balik. Okey. Yang ni untuk ke lampu merah dia. Okey, hitam dia. Oh, sama ke? Okey, tu je.